Hello guys, welcome back. Okay, so hari ni saya nak sambung tentang projek aerodynamic. Hello guys, welcome back to my channel. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Alright, so sekarang ni dynamic kita dah gantungkan enjin. Ini di bahagian fitting body. So body tengah ni pun kita dah cover balik dengan besi 4mm petak 2x2. Besinya 4mm kita tindihkan lagi. Sebab besi 2x2 dia 2mm. 2mm. So Sam nak bagi mengukuhkan disebabkan Sam ada potong sikit dekat bahagian ni. Ni kita akan tutup balik. Sebab motor ni tak jalan RPM kabel. Kita akan buat RPM guna wire. So kita akan tutup menggunakan cover KRZ. Dan besi dia 2mm dan saya tindihkan lagi dekat atas ni. Nampak tak kita punya welding. Kita tambahkan dia jadi 4mm kat sini dan dia bertulang. So besi ni kita pasakkan terus dekat bodi tengah. Memang kita pasakkan terus dan kita cover balik dekat di bahagian dalam atas. Tegak terus. So motor ni takkan lendut. Sebab original besi dia menggunakan besi 1mm. Besi dia 1mm. Nampak besar tapi 1mm. So bila kita dah pakai enjin berat, kita dah pakai enjin double R ni, kita upgradekan dia menjadi 4mm. Percaya ini adalah besi asal dia. Nipis je besi asal dia. Nampak ni? Nampak ni? Ni yang kita dah potong-potong lah. Nipis sahaja 1mm. So kita upgrade menjadi 4mm. Memang tebal. So itulah cerita dia di bahagian body. Kalau korang tengok di episod Dynamic Engine 150RR yang lepas, kita tidak menunjukkan kesempurnaan. So hari ni kita menceritakan tentang kesempurnaan tentang body. Sebab saya tahu dekat luar sana terlalu ramai orang yang condemn tanpa membuat apa-apa. Dia hanya melihat dan dia mengomen benda-benda yang tidak berfaedah dan dia nak cuba menjatuhkan semangat kita sebagai seorang tukang custom. So bagi saya benda tu tak ada masalah pun. Tak terjejas saya punya career gitu. So memang kita akan custom motor ni sehinggalah siap. Cuma di dalam video kali ni kita akan mengustom di bahagian exhaust pula ya. So di bahagian exhaust saya dah lekatkan tengkuk kepala untuk double R. Sebabkan kalau dynamic gini. Dynamic memang tak boleh masuk punya dekat blok double R ni. So kita dah ambil kepala untuk double R dan kita nak customkan tengkuk dia. Kita buat tengkuk dia apa semua. Dan fitting supaya exhaust ni dia tak laga dengan jalan. Okay, so yang kat sini kita akan pakai yang macam ni punya. Kita nak dudukkan dia macam ni, tegak gitu. Dan belakang kita akan tukar yang KH. Disebabkan memang nak pakai KH. So dia cakap dia nak pakai KH katanya. So kita dah buat dah dalam ni. Dia berbentuk macam ni. Dan kita ambil yang gini, kita jolokkan kat dalam tu. Jolok kat dalam tu dan kita akan welding supaya dia kukuh lah. So sekarang ni saya nak modify dulu di bahagian exhaust, dekat bahagian tengkuk. Dan sini kita akan tukar kepada 3 inci punya exhaust. Dan kita akan pakai cone dekat sini. Tengoklah macam mana. Benda sekarang ni Mat, kalau kita borak tanpa kita buat kerja, orang tak nampak. Baik kita borak sambil kita jalankan projek, barulah orang nampak. Betul tak? So santai dia besi, jom kita main potong-potong besi exhaust. Walaupun tadi saya dah potong, tapi tak apa, saya ceritakan juga. Kita potong-potong exhaust dan kita welding sehinggalah siap. Selagi enjin yang kita naikkan, enjin double R ni dekat motor dynamic ni, selagi dia tak ada exhaust, kita tak boleh hidupkan dia. So nak tak nak kena buat exhaust, kena buat intake. So kita nak ceritakan sikit tentang intake. Alright, so dari mata kasar orang nampak jauh antara intake dengan carburetor. Sekarang ni memang kita dalam kategori custom, kita kena panjangkan di bahagian intake. Sebab carburetor kita nak sorokkan dalam tulang Y ni. Memang saya nak sorokkan kat dalam tu supaya tak mengganggu cover set ni terlalu banyak. Memang orang cakap kenapa tak nak letak tepi? Carburetor tepi, nanti kantoi lah. Nanti kantoi kan? So sekarang ni kita pasangkan cover set. Sini memang fitting kita dah buat cun-cun punya. Cun-cun Melayu punya orang cakap. Kat sini letak kickstarter. Memang tidak mengganggu apa-apa kat sini. Alright, sebab exhaust dia akan duduk dekat bawah. Untuk bahagian carburetor, dengan asas dia, wrist, kita akan sorokkan kat sini. Dan carburetor dia duduk di dalam nanti.
Kita dah buat dah dia punya pipe kat sini. Memang orang cakap, bang panjang. Tapi tak apa, jangan risau. Ada cara nak setting je. Okay. So jom kita teruskan proses sebelum kita upgrade ke benda-benda lain seperti radiator, seperti kotak wrist dan bermacam lagi. Ini belum cerita wiring lagi. Kalau cerita wiring lagi pening kepala korang. Baik kita cerita satu persatu. Dan hari ni punya video saya nak cerita tentang exhaust. Let's go, santai OC. Mantul. Okay guys, so sekarang ni kita dah taping lah sikit dekat bahagian tengkuk ni. Ini buat lekat lah, jadi kita baru buat finishing dia. So ambil pipe 3 inci ni, aku buat lapik belakang, buat tegak dulu. Sebabkan belakang dia aku dah buat kon. So sekarang ni jom kita sambungkan balik dan kita nak tengok lekat dia macam mana. Sebab kat sini dah ada kon. Pipe 3 inci ni kita akan buat sini. So dalam nanti kita akan water dulu. Memang nampak ni sikit, macam RG sikit. Tapi tak apa, next nanti baru kita fikir dekat time setting lah. So ini pun chamber kat ni, dalam pun kosong kat ni. Dia acah-acah wayang kat ni. So jom kita buat taping-taping dan kita akan buat full welding dekat exhaust. Let's go. Okay guys, so sekarang ni exhaust telah di taping. So ada dua pilihan tentang muffler. First, owner cakap yang ni smart ke? Yang ni smart. Tapi kalau dah engine pun main tipu, takkan nak pakai ni. Baik kita pakai ni, kan? So sekarang ni inilah bentuk dia daripada belakang. Daripada belakang pun cantik, exhaust pun tegak. Yang ni keluar tegak, tak ada keluar ke tepi, tak ada keluar ke sini. So pengikat pun dah cun-cun dekat sini. Dekat bahagian tengkuk pun kita ada buat besar kecil juga. So yang ni kon besar, lepas tu kecil, lepas tu besar balik, baru pipe. So inilah kejadian alam dia bila motor-motor custom gini kan. So inilah mereka bentuk dia yang pipe kita akan buat dekat motor ni. Sekarang ni saya nak kena welding full pula. So kalau welding full kita tak pakai magic, kita pakai TIG untuk mengukuhkan dia. Dan kalau dia buruk kita akan cantikkan dia dan kita akan catkan dia. So jom let's go. Kita cabut dulu, welding full dan kita akan cat supaya boleh mengaburi mata-mata orang di luar sana. Let's go, santai OC. Okay guys, so sekarang ni kita dah pasang dah exhaust. Kita dah welding kat sini, dekat sini, dekat sini dan dekat sini. So fitting pun dah cun-cun. Memang handsome, kacak lagi bergaya. Ini macam mana dia punya bunyi nanti ni bila siap. Terus handsome mat. So carburetor pun kita dah pasang. Carburetor kita dah pasang kat tepi ni.
Lepas tu tuti, marking punya tuti pun dah cun kalau kita pulas. Kita dah set up cun-cun punya. So ni carburetor, kau dengar bunyi dia. Oh, memang smart lah motor ni. So nanti next kita akan buat pedal, batang gear untuk masuk gear macam mana, sama ada gear 1 tekan ataupun gear 1 sungkit kan. So nanti kita akan tunggu radiator. Macam radiator nanti dah ada pilihan untuk body dynamic nak pakai radiator apa. So di next nanti saya akan ceritakan radiator apa yang kita akan masuk dan bracket macam mana kita nak kena custom, dan hose apa yang kita perlu pakai bila kita dah custom gila macam ni punya pasal. So penggunaan rantai pun kita jadi lebih panjang. Kalau nak tukar rantai memang kena beli rantai yang 132L. Disebabkan rantai asal dinamik ni pun dah tak cukup dah cerita dia. So nanti kita akan pacakkan. Untuk sprocket Sam dah fitting, memang tegak dah. Nanti kita akan completekan. Tapi aku tak suka satu benda kat motor ni. So next nanti besok lah Sam akan cuci dulu motor ni. Tak syok lah nak buat. Tak syok. Sebab sekarang ni proses custom, bila motor terlalu kotor, dia jadi macam kurang memuaskan bila kita buat kerja. Kejap-kejap tangan kotor, kejap-kejap tangan kotor. So dekat sini memang semua nak kena cuci dulu lah ni. Ni bahagian-bahagian ni, enjin-enjin ni semua nak kena cuci. Macam carburetor pun dah cun-cun kat dalam tu. Kita akan tunggu sini barang-barang, tapi kena cuci lah. Tak boleh nak cakap banyak, memang kena cuci dulu. So sampai sini saja video kali ni, mungkin pendek. Kita berceritakan tentang exhaust sahaja. Di next nanti kita akan ceritakan tentang apa pula? Wiring. Macam mana kita nak kena custom bila kita buat dynamic engine Kawasaki. So jumpa di next video. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Kita sekian. Mantul. Jumpa di next nanti. Apa yang kita nak akan datang, apa yang kita akan teruskan dengan projek dynamic ni. Stay tune. Mantul. When there's no exit, I'll kill when I'm desperate.